Okey, kita sambung. Ketiadaan bekalan elektrik. Yang faktor tadi dah boleh lah kan. Okey, kita sambung pemfaktoran. Pemfaktoran yang ini. Ni siapa punya tulisan tadi buat ni? Ni Ramia. Ramia. Ya. Tamiya tu bukan kereta yang racing tu. Okey, kita tengok ni. Faktorkan ungkapan yang berikut. M N tolak N. Tadi kita dah belajar dah. Okey, kita dah belajar dah bagaimana 6A tu tadi. 1 kali 6A 6A. Lagi 2 kali 3A 6A. Lagi 3 kali 2A 6A. Kali ni kita jadikan, boleh tak kalau kita tulis macam ni? 1 kali 6A, boleh tak? Boleh. 2 kali 3A macam tu. Ini boleh tak kita tulis 3 kali 2A macam tu? Boleh. Itu yang single-single, betul? Sekarang ni dia ada operasi yang macam itu. Macam tu. Okey, sekarang ni kita nak buat kurungan yang operasi itu berada dalam kurungan dan yang faktor dia berada di luar kurungan. Faham tak? Operasi berada di dalam, faktornya berada di luar. Okey, kita tengok dua ni. Mn dengan N. Mana yang sama? N sama, betul. N sebagai faktor dia. Okey, bila N sebagai faktor, kita letak N tu berada di mana? Berada di luar mana? Luar kelas. Luar kurungan. Okey, kita letak N kat sini. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Jadi murid-murid, yang dalam kurungan ni siapa? M je. Okey, kamu kena pastikan dia mesti ada tanda. Mana boleh? Okey, sekarang ni kita nak jadikan Mn ni kat sini. So N kali berapa jadi Mn? N kali berapa jadi Mn? Kali M. Betul? M ini kamu letak dalam itu. M. Okey, tolak. Okey. N kali berapa untuk dapat N? N kali N, N kuasa 2. Berapa? 1. Itulah jawapannya yang kita cari. Boleh faham tak? Itu saya dah terangkan secara lembutnya lah. Macam itulah. Boleh? Yang paling simple-simple je. Saya nak menerangkan kamu ni susah ni. Mikir lama nak nerangkan kamu ni supaya kamu faham. Okey B. Tak apa. Biar lambat asal selamat. Saya dulu pun mengong juga yang ini. Saya dulu pernah juga form 3 kan. Bila cikgu saya terang depan tu, "Hey dek, saya sembang, dia sembang juga." Itu dia jadi macam itulah. Saya dulu macam itulah. Saya bila cikgu terang saya sembang kawan. Itu sebab sekarang ni dah okey lah. Waktu tu lah jadi mengong tu. Jadi jangan mengong macam saya dulu-dulu. Dengar ni, susah ni kalau tak faham. Okey. Seterusnya 5A tambah 10.
Sekarang kita nak buat dalam kurungan ada, luar ada. Macam itu. Apa yang kita nak letak di luar ni? Mana yang sama? 5 dengan 10. Mana boleh? Satu je boleh letak luar. Kalau letak A, 10 ni tak ada A. 5A. Sini tak ada benda yang sama. Macam tadi atas dia ada sama N dengan N. 10. Kalau kamu letak 10 sini, macam mana nak jadi 5A? Letak 5. Letak 5. Supi kata letak 5. Okey. Maknanya 5 kali 1 boleh jadi 5. Betul? 5 kali berapa boleh jadi 10? 5 kali 2. Betul? So 5 kali berapa nak jadi 5A? 5 kali 1 5. 5 kali ada ke 1A? Tak ada. Jadi 5 kali 5 kali A. Macam itulah. Tambah 10. Tambah 10. Kalau tambah 10, 5 kali 10 berapa? 5 kali 10 15. Sekarang ni kan saya ajar tadi. Okey, dengar. Hey. Itu sebab saya tak nak bagi kamu pening. Sekarang ni bila kamu dah letak 5 kat luar, tengok warna pink ni, cantik ni. 5 kali berapa dapatnya yang ini? 5A. Betul, sebab kamu dah letak 5 kat luar tu. Jadi 5 kali berapa untuk dapatkan 10 tu? 2. Jadi yang di tengah-tengah ini tengok ni dulu, tengok. 5 kali berapa 5A? 5 kali A. 5 kali berapa 10? 2. Jadi yang dua-dua inilah kamu letak dalam kurungan. Yang ini sama kan? Sama. Letak di luar. Jadi 5 kali A tambah 2. 10 tu biar. Mana ada 10? Tak, ini yang kamu nak buat ni. Ini jawapannya. Memang ini je, tapi nak menerangkan macam mana boleh dapat tu. Tanya itu je pula. Tak apa, kita tengok lagi. Itu je. Kita tengok ni. Itu je tengok. Ni tambah lagi. Okey, faham ya? Boleh faham? Okey. Para pelajar. Murid-murid, bukan para pelajar. Kamu ni berbudak lagi. Dia kalau pelajar tu pelajar universiti. Kalau kamu dipanggil murid-murid. Para pelajar. Tengok lagi. Tengok pelan-pelan. 8MN tolak 12N. Okey, tadi kita balik ke belakang balik. Reverse. Okey, kita reverse balik. Tadi BC sinilah. 5A tambah 10 kan? Kalau tolak 10 Mudah. Ni. sama je buat. Tadi 5 kan? 5 kali berapa dapat 5A? Yang ini 5 kali berapa dapat negatif 10 lah. Jadi 5 kali berapa 5A? 5 kali A, 5 kali 5 kali 2 10. Negatif 2. Okey, yang ini kamu letak dalam 5 ni letak luar. Ini A tolak 2. Ini jawapannya. Cut, kalau betul je. Jangan ngecik ya. Kamu darab. Kan kamu dah belajar ini darab ini darab ini, betul? Jadi 5 kali A 5 kali negatif 2 10. sama tak bawah dengan atas? Itulah dianya. Boleh? Bukan rehat. Okey, boleh lagi. Baru kita sambung. Okey, forward balik, forward. Forward. Yang ini. Amat dia dapat tadi. Udah. Kurungan. Kamu nak pilih nombor apa letak luar ni? N. Okey, N. N 1. Sebab dia single.
Lagi? Takkan letak N je. M. Buah budak. Ni 8 dengan 12. Kena ada pasangan. Apa faktor sepunya bagi 8 dan 12? Sama. Apa dia? Ha tu seorang kita pergi saya dengar dia bunyinya. 4. Tahu tak faktor sepunya? Dulu masa tingkatan 1 kan belajar 8 12. Kali berapa? 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Boleh lagi? Boleh lagi? Tak boleh. Itu je kan. Jadi benda inilah faktor sepunya dia. Letaklah 4 sini. 4 kali berapa jadinya 8mn? 4n kali berapa? Jawapannya negatif 12n. 2m. Apa dia? 2. Ini 2m. 4 kali 2 8. 8n kali m. mn. Okey, lagi yang bawah? Negatif 3. Dah apa cerita apa tu? Kau pernah tengok cerita Finding Nemo tak? Budak macam kamu lahir terus berjanggut je keluar. Budak-budak dia dulu punggung orang pasukan. Tahu apa? Okey. Apa tadi saya cerita? Kan ada burung tu. Kau itulah. Okey. Tengok 4n kali negatif 3, 4 kali 3 12, negatif 12 n lah. Jadi di mana kita letak di luar? 4n. Dalam kurungan? Tengok atas dulu. 2 tolak itulah. Cikgu, betul ke cikgu? Cikgu, betul ke? Betul tak? Mana kamu tahu betul ke tak? Saya ni suka tipu kamu ni. Okey, kita darab balik. Bila darab balik, dapat tak yang atas ni? Belum lagi kira, tengok ni. Dapat. 4 kali 2 n kali m. 4 kali 3 12. Sama tak? Kalau sama betul. Kalau kamu darabkan tu tak sama, salah lah. Boleh? Boleh tak? Ini baru 2 cikgu. Cikgu, ini baru 2. Cikgu, kalau ada 3 cikgu. Ada 2 kurungan. Tak ada, pelan-pelan. 3R kuasa 2 tolak 6RS tambah 12R kuasa 2T. 3, 6, 12. Apa? Kita tengok nombornya dulu. Kalau semua ada nombor 2. Macam tadi kan, dua-dua ada nombor kan. Kalau sini tak ada nombor, bolehlah kita ambil N aja. Sebab dua-dua ada nombor. Yang ini tiga-tiga ada nombor. Kita kena buat faktor sepunya tu. Faktor sepunya terbesar. Nombor yang ni berapa? 3. Lagi? 6. Lagi? 12. Bahagi berapa? 3. 3. 1 2 3. Boleh lagi? Tak boleh. So faktor sepunyanya adalah 3. Letak 3 dulu. 3? Semua ada R ke? Okey, 3 R. 3 kali berapa? Jawapannya 6. 3R kuasa 2. 3R kali berapa? Jawapannya negatif 6RS. 3R kali berapa? Jawapannya 12R kuasa 2T. Cepat-cepat seorang buat. Saya je buatnya. Cepat. Siapa? Perempuan belum. Naim.
Hai perempuan belum? Tadi dia dengar perempuan. Ha, Liza. Daripada dulu tak ke depan. Meh. Tu pasal jadinya susah nak pandai kan. Orang panggil ke depan buat. Bukan saya suruh kamu gedik-gedik depan ni. Ha. Siapa ke tu? Tu ujung siapa? Fatin. Sini. Tak nak juga? Buatlah. Nabila. Tak nak semua tak nak tengok. Panggil depan. Najwa nak. Cikgu Najwa nak. Najwa ni Najwa. Sini lah. Kata. Cepat. Saya bagi pen pink. Nanti. Perempuan suka pink, tuliskan pen pink. Pen je lah cikgu biru. Tanda tak suka pink. Okey, 3 R kali berapa jadi 3 R kuasa 2? R kali R. R. Izat. 3 R kali R. kali R. R tu apa? R lah. Buat tak ada buat. Kopi. 3 R kali berapa negatif 6 RS? Negatif 2. Negatif 2R. Negatif 2 Negatif 2. Negatif 3 RS tu. RS. S. Negatif 2S. Okey, tu kamu cakap. Oh. Buat apa R lagi? Tulis F. Okey. Kalau kamu letak R kat situ jadi R kuasa 2. Oh, Okey. sepatutnya kalau ada kat sini kita ambil yang belakang. Yang tak ada kat situ. Okey, lagi tu power. Lagi. 3 kali Ya. 4. 3 kali 4 T. R tu R kuasa 2. Oh, kena letak ya Allah cikgu. Apa pula? 4 RT. Padam. Oh. 4 R T. Okey, susun. Susun macam ni. Yang dalam kurungan dengan luar ni. Susun je. Apa yang duduk luar? 3 R. Apa duduk luar? 3R. Jangan. Awak kamu tak nampak. S. Duduk luar apa? 3R. 3 dalam kurungan. Tengok yang ni. Yang ni. Berapa? Ya Allah. R R tolak 2 S. Tambah ke cikgu kan? 4 RT. 4 R T. Itu dia. Sama pandai. Kecil je nak tengok. Okey, saya bagi lagi satu. Tak apa lah. Okey, dah lah ini dululah ya. Kamu banyak-banyak kan penin pula. Okey, boleh ni ya?